Fazil, you all ni kena gentleman. Kita tahu bahawa MCMC you control MCMC. Dan kita tahu perbincangan di antara you nak buat blackout media sosial untuk yang pro BN ni. Tapi be a gentleman. Rakyat kat luar sana tu melihat bagaimana you manage you punya kementerian. Rakyat kat luar melihat bagaimana mereka punya konten itu dizalimi. Takkan you sebagai menteri, you yang memperjuangkan kononnya kebebasan bersuara tau. Rakyat ni dulu masa you campaign, dia tak minta pun kebebasan bersuara. Yang minta kebebasan suara adalah you, parti you. Sewaktu you berkempen, you minta kebebasan bersuara. Tetapi hari ini, bila rakyat bersuara, janganlah suruh MCMC berpakat dengan TikTok, berpakat dengan Facebook, berpakat dengan mana-mana tracks untuk blok, blackout konten-konten yang menyokong Barisan Nasional. Jangan buat macam tu. Dan saya menyuruh kepada semua pemain-pemain TikTok, semua pemain-pemain Facebook, bangkit, dan jangan kita dibiarkan suara kita ditutup oleh MCMC. Kita bangkit menyerang mereka, bangkit bersuara. Jangan kita takut dengan mereka yang sengaja nak blackoutkan kita punya media sosial.